Sebab tu saya jadi hati macam aku ni dulu bekas ngaji agama. Tapi macam mana aku boleh tinggal solat paling kerap solat subuh nampak. Saya ni duk ender ni biasa orang dia mampu sikit kan. Sebab ender ni kalau rokok ni macam harian lah. Dia tunggu tu kita syarat pertama pondok ni tak akan ambil orang yang bekas rokok. Tak ambil orang bekas rokok. Ya. Mak saya dengar tu, mak saya hampir teriak lah. Sebab mak saya tahu hari-hari saya kerja tak main subuh. Sebelum masa ni tu ada anak dara. Dia tak ada kenal kan. Sebelum ni bukan rumah mesti ya. Dia soalan dia dulu. Soalan ni kami akan tag soalan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita di episod pertama Sembang Santri Podcast yang saya kira ni episod pertama podcast bersama santri, dan kita nak sembang-sembang saja berkaitan dengan tetamu istimewa kita. Didatangkan jauh daripada Kutub Utara, santri Wildan, santri Syahrimi dan juga santri Alif Najmi. Dan ni dah upgrade dah daripada santri, dah pakat jadi muallim ataupun guru ataupun muaddib, jadi guru juga, guru dalam adab. Dan kita nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan pengalaman kehidupan sebagai seorang santri, pengalaman mereka lah khususnya. Dia jadi soalan pertama dimulakan. Dia jadi kerah sikit pasal ni first time kita berpodcast. First time kita berpodcast. Yang mana belum subscribe, boleh like dan komen dan share. Komen yang page Zawiyah. Untuk episod pertama ni kita akan post di ZN Studio, bukan di page Syekh Nazrul. Jadi pakat-pakat share dan subscribe YouTube ZN Studio. Kita mula dengan Wildan. Kita bagi soalan yang biasa-biasa aja. Wildan boleh cerita pendidikan sebelum Zawiyah. Kita tak mahu cerita daripada tadi kau panjang. Jadi sebelum Zawiyah Wildan duduk mana? Saya sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Sebelum saya mai ke Zawiyah ni, saya diberi rezeki pergi ke Indonesia. Kalau pondok tu orang pergi pondok Langitan lah di Tuban, dia sebelah Jawa Timur. Pesan pondok lah. Sebelum mai Zawiyah ngaji kerana ada basic agama lah. Nak kata ya lebih kurang lah. Pondok tu basic agama tu. Ni kelas Syah. Ni ngaji Wildan Langitan. Ya, sebelum mai Zawiyah pondok Langitan. Ya, saya. Zawiyah pula. Syarimi. Kalau Wildan dulu mengaji pondok, saya mengaji SPM biasa. SPM. Sekolah mana? Sekolah di Johor tak? Saya Johor saya. Abang lah sekolah apa? Nama dia Johor tu luah. Dia SMK Datuk Abdul Rahman Yassin. Sendiri yang dia. Di kawasan mana di Johor? Di kawasan bandar. Di bandar. Di kawasan bandar. Pekan Johor. Pekan Johor. Kalau ni Alif? Saya sebelum ni duduk di Universiti Teknologi Mara. Ni lain sikit. Kira Tiga kelas berbeza. 3 kelas berbeza dan 3 manhaj berbeza. Antara Universiti apa? antara tiga Teknologi Mara. Universiti Teknologi Mara. Kira degree di situ. Ya. Degree, lepasan degree, lepas tu masuk pula di Zawiyah. Masya-Allah. Jadi tu sedikit sebanyak ada yang basic agama, tak ada basic. Basic sekolah menengah. Basic agama, kemudian basic sekolah menengah dan juga degree. Kita ada peringkat yang berbeza. Menarik kita tengok macam mana bidang apa Alif? Bidang apa tu? Sains fizik. Sains fizik. Tu lari jauh. Tiba-tiba masuk ke Zawiyah. Kita nak tahu pula macam mana Wildan Asyah. Syah kalau kita dengan Syah, macam mana boleh masuk macam hang daripada Johor, satu di Johor, ni Kedah hujung-hujung.
Lepas tu macam mana boleh kenal Syekh? Masuk Zawiyah ni sebab tertarik dengan Syekh ke? Sebab tertarik dengan Zawiyah ke? Sebab waktu depa untuk pengetahuan, waktu mereka masuk Zawiyah baru ambil pengambilan batch pertama untuk santri aliyah. Tu mula-mula Zawiyah buka. Bangunan tak ada apa lagi. Bangunan tak ada, asrama tak ada, yang ada hanya rumah sebiji. Rumah Syekh Nazrul. Di situlah depa akan mengaji, di situlah depa akan tidur. Tidur tempat lain. Di situ depa akan mengaji. Jadi Syah, macam mana boleh apa yang mendorong untuk datang ke Zawiyah? Cuba cerita sikit secara ringkas. Soalan ni banyak agak orang tanya. Sebab itulah dia boleh Johor kan, jauh kan. Dia waktu form 4, form 5 tu, saya biasalah orang Johor kan. Orang bandar. Jadi tak berapa nak mendalam sangat beragama ni. Ada orang mendalam agama. Maksudnya biasalah. Dia dah merendahkan martabat orang. Okey, betul. Betul kan? Okey. Lepas tu form 4, form 5 tu baru mula nak tengok ceramah agama macam tu kan. Okey. Waktu saya rasa yang saya rajin follow tu Habib Ali. Habib Ali selalu juga datang Johor. Habib Ali Zainal Abidin. Dia main Johor sebulan sekali. Lepas tu duk follow. Lepas tu tiba-tiba ada satu page ni, ada seorang nampak seorang ustaz muda ni. Ustaz muda ni berwajah elok lah, berjambang elok, molek, badan sedap macam tu kan. Lepas tu saya pun Okey. Lepas tu saya tekanlah video tu. Tajuk tu menarik semua. Lepas tu bila dengar ustaz ni cakap, banyak faedah-faedah yang tak pernah dengar. Okey. Lepas tu duk follow. Lepas tu dapat kata ustaz ni nak buka temu juga. 4 tahun ni saya tak pernah dengar tempat lain 4 tahun ngaji, tak boleh balik rumah, tak ada handphone. Jadi saya tertarik benda tu. Okey. Jadi saya pun apply, pergi Kedah. Waktu tu SPM, kelas tambahan. Saya tak ambil kelas yang tambah SPM tu 10 hari. Cikgu pun marah. Untuk datang temu duga. Okey. Mak ayah marah semua. Kiranya enta mula masuk tu melalui video-video Syekh. Video Syekh. Enta duk follow berapa tahun tu follow? Baru 6 bulan, 5 bulan je tu. Waktu SPM bulan 5. Lepas tu nampak iklan pengambilan. Enta try lah. Saya pun terus pergi Kedah, beli tiket bas, pergi weh. Dengan kain plekat sengit. Tu kira tu first enta. Enta Wildan. Ya. Ayah besar. Bukan, saya apa nama yang boleh terdetik yang mesin itu. Saya balik Brandon. KKP. Okey. Pengambilan Zawiyah dalam masa waktu PKP kan? Ya, waktu PKP. Okey. 2020 Cuma waktu tu dia pada bagi lepas saya pula masa pertama. Okey. Lepas tu saya waktu depa suruh balik ke Malaysia tu, saya cari kerja sebab jadi macam dia tak ada jiwa nak ngaji tak waktu tu. Sebab ada orang tawar kerja kan. Ya. Tak apa, bila kerja saya jadi kelindan lori, tukang jual ikan tu lah. Lepas tu apa nama dia kalau orang duk mengaji ni dia lepas ada cemuh tu dia nak cari kerja. Dulu. Tu dia selesa ada duit. Okey. Kue lama saya setahun tak kerja. Lepas tu waktu tu punya puluh kerja. Geng-geng kelindan lori ni depa push kelindan lori. Saya kelindan lori. Kelindan tu apa? Apa kolek. Kolek. Style dengar ni. Kelindan. Kolek lori. Kolek lori. Kaduk sebelah Reba. Sebelah Reba. Okey. Lepas tu depa ni punya push kadang-kadang sehari depa pergi 2 kali KL. Okey. Ni apa? Jual apa ikan? Jual ikan, hantar ikan di KL. Okey. Depa sampai sembahyang ni saya paksa kadang-kadang berhenti saat tu untuk sembahyang tepi jalan tu. Sebab depa ni memang tak kisah sembahyang. Lepas tu saya duduk lama-lama duduk kejap trik tu lah. Kejap tu saya jadi hati macam aku ni dulu bekas ngaji agama. Tapi macam mana aku boleh tinggal solat paling kerap solat subuh lah nampak. Memang dia sebab ambil yang kita tahu lah ambil ikan pagi kan. Ambil pagi. Pukul 4. Memang depa push yang kena PKL lah. Nak kena sampai kira orang boleh beli pagi tu lah. Ya. Lepas tu hak tu jadi macam saya rasa macam ni bukan wajah yang berkat lah kata memang ayat tu. Lepas tu saya pun cari pondok. Adalah pondok dekat Penang tu. Saya ni duk ender ni biasalah dia mampu sikit kan. Sebab ender ni kalau rokok ni macam harian lah. Dia kira bekas. Lepas tu cara harian tu.
Pergi dekat pondok tu, Ha? dia guru tu beritahu syarat pertama pondok ni tak akan ambil orang yang berkisar rokok. Tak ambil orang bekas hisap rokok. Ya. Walaupun pernah, walaupun mati lah. Saya weh. Sama-sama. Tu mungkin syarat dia kan. Kita tak. Rasa dia pun Allah. Syarat pertama orang tak lepas tu syarat kedua ketiga tu tak dengar dia fikir. Kami keluar, kami di temu juga 3 orang. Saya, abang saya seorang ni tu seorang ni. Kami 3 orang. Belum macam habis-habis Tok Guru cakap kami lepas sembang keluar. Macam mana syarat pertama kita tak lepas. Tiga-tiga tu semua hisap rokok. Tiga-tiga tu bukan rokok. Okey, lepas tu? Lepas tu Allah SWT kami pun tak apalah, kita pergi cari pondok lain lah. Saya pun waktu tu macam tak sedap, takkanlah orang agama ni tak mau terima orang rokok ni dekat apa Malaysia ni kan. Budaya kita dia macam tu sikit. Dia jadi pandang serong dekat orang hisap rokok. Jadi hisap rokok ni terus macam jahat lah kita. Ya, betul. Lepas tu Allah SWT abang saya pun pergi lah dekat pondok tadi lah di Bukit Ladar. Tu story dia sambung aja di Perlis. Okey. Saya pun waktu tu macam sembang lah dengan abang ipak saya, Pak Taleh. Betul boleh? Pak Taleh. Sembang tu saya ni kalau boleh nak cari pondok lah. Apa nama, nak bagi apa? Nak sambung kan? Nak sambung mengaji tu. Tu mak saya dengar tu, mak saya hampir teriak lah. Mak saya tahu hari-hari saya kerja tak banyak subuh. Kamu antara tengok antara tersesat Macam, dia macam patah balik lah. Tu mak macam seronok lah. Lepas tu mak pun sembang dengan apa kak saya dengan abang saya. Sembang belakang saya. Tapi saya nampak benda tu. Sampai teriak lah. Dia sembang. Lepas tu apa duduk dalam 2-3 hari 2-3 minggu tu Pak Tam balik. Dia balik waktu tu selalu dia balik hujung minggu lah. Tapi waktu tu dia balik dalam tengah minggu hari kerja lah. Dia balik sembang lama mak saya. Saya pun sembang apa? Tengok saya lalu masuk rumah. Dia datang main sihat. Dia bang, dia kata anak makan abang. Apa nama buka pondok? Okey. Apa di Pedu. Saya duduk dengar Pedu, jom weh. Dekat lah. Sebab apa kata jom kan? Sebab mak tu kalau marahan. Apa? Aduh bah, aku pituk lah kat hutan Pedu. Mak belum. Dia jauh dah. Dah jauh dah. Pada 30 minit dia dah bilang. Tu lah. Lepas tu Allah SWT abang kata cuba piduk. Dia tak ambil lagi banyak. Cuma dia kata anak belakang abang kata kalau nak piduk dalam seminggu kata dulu boleh. Dia kata boleh. Lepas tu saya weh main naik motor ni. Bawa beg baju dah 5 helai kata piduk seminggu lah. Saya kata saya kena piduk pondok ni. Sampai sekat jalan hujan. Dekat jalan ada bus stop. Dia berhenti. Aku ni betul nak pergi ngaji. Dia fikir kalau aku masuk pondok ni Kau nak patah balik dah. nak patah balik. Nafsu tu nak patah balik. Dekat kat Bukah. Sampai kat Bukah. Dia pun apa salah nak patah balik. Saya call kak saya. Saya tak jadi mai dah. Kak saya di sini tu. Kira tak jadi mai tu hidup benar. dia tak jadi Waktu mai. tu tak temu duga kan? Tak. Nak kira mai tu nak try duduk kan? Try duduk. Mai try duduk. Dia kata saya mau mai. Saya jadi hati saya jadi macam tak tahu tiba-tiba tak mau mai pondok. Dia kata tak jadi lah. Memang apa tak jadi tu abang kak saya kata mana boleh. Kak saya call mak saya teriak-teriak. Apa dia call genset lain kan. Saya dengar kan. Dia call teriak-teriak. Dia kata hujan ni macam mana ni tak jadi mai pondok. Saya tu clear lah dengan kak saya. Tu Pasal awal-awal tu dah nak mai dah. memang nak main. Lepas tu tiba-tiba kata tak mau main. Kata macam-macam nak duduk sana macam mana lah apa semua lah. Lepas tu macam-macam lah. Duit motor macam mana ataupun nak jaga macam tu. Bila rasa lah. Tu aku apa kau pujuk saya main. Lepas tu baru duduk. Baru duduk. Kata ya aku tunggu. Lepas tu terus duduk kan? Terus duduk. Kita duduk sampai apa nama? Dia 2 bulan awal. Mai 2 bulan awal. Saya main bulan 10. Bulan Hujung bulan tu waktu tu duk baca Syama'il. Oh, kira waktu tu sebelum daripada 2 bulan sebelum 2 bulan sebelum Temuduga. Lepas tu terus masuk Temuduga kan? Ya. Okey. Kiranya pencetus Wildan ni apa nama? Kira cari jalan pulang. Cari jalan pulang kira dah sebelum tu dah mondok. Lepas tu nak cari balik, nak sambung balik pengajian. Dan cara kenal dengan Zawiyah melalui Abah Ipak. Untuk pengetahuan, Abah Ipak tu pak menakan saya lah. Pak menakan Syekh Nazrul, Ustaz Soleh. Saya pun tak kenal tu dulu. Tak kenal. Dia tak kenal sebenarnya Syekh Nazrul kisahkan keramai tu, kira nampak nama pondok mai lah. Jadi dan alhamdulillah habis sampai 4 tahun. Kemudian kita seterusnya pada Muaddib Alif Najmi.
Ni semua dah ni muallim, muaddib. Muallim juga. Muallim juga lah. Apa nama muallim Alif Najmi. Sebab cerita macam mana mula boleh mai kenal Zawiyah. Tu kita nak macam mana boleh kenal Zawiyah dan kenal Syekh Nazrul. Mula-mula Allah Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih buat Ustaz Uman. Sebenarnya pada asalnya saya setelah habis daripada degree, saya grad tahun 2020 bulan 2. Dan kemudian saya dah buat perancangan beritahu pada mak ayah apa semua untuk sambung ke pondok. Dan pondok pertama yang cadangan asalnya saya nak pergi ke Baitul Qura, Melaka. Sebelum minta, maksudnya waktu degree tu enta ada mengaji ke? Macam takkan tiba-tiba enta minat nak ngaji pondok sebab enta bidang lain. Enta ada mengaji mana-mana ke sebelum? Kalau masa di degree dulu, kalau di Perlis khususnya saya pergi ngaji kat 3 tempat lah. Yang pertama dengan Ustaz Hussein ni di Matin dengan masyarakat yang datang ke sana. Dan tu mula saya kenal dengan Syekh Nazrul tahun 2016. Di Matin. Syekh Nazrul selalu daurah situ. Kenal situ. Kemudian di Pondok Katong Pauh. Katong Pauh. Dan di Musola Pengajian Ustaz Fisul. Okey. Dan kemudian setiap tahun, setiap kali bulan Ramadan saya akan pergi ke Pondok Sungai Jagung. Okey. Melaka. Ya, Sungai Jagung di Pendang. Pendang. Belajar Rahim. Auto Jerhi. Okey. Pondok tu isap okok lah. Sudah tu lah. Buka puasa dengan okok. Betul. Pondok tu lah. Pondok tu sokok. Okey. Macam mana tak pergi sana? Kami dah tinggal rokok tu. Oh. Kami nak tinggal rokok lah. Tapi pergi pondok kami tak diterima. Bukan cari pondok nak isap okok. Bukan. Kami nak tinggal rokok. Tinggal okok tapi dah syarat macam tu. Syarat tu. Okey, kira tu tempat yang sebelum mai ke Zawiyah. Kira tu yang kira dah ada pengajian-pengajian agama ni dah biasa lah. Dah ikuti dah maksudnya. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Kemudian saya pun dah bincang dengan Tuan Guru Haji Zulkifli untuk masuk di sana. Dan beliau Tuan Guru Haji Zulkifli Sungai Udang. Ya. Sungai Udang Melaka. Dan beliau dah berizin. Dan saya balik ke Perlis. Tapi tak dalam 3-4 hari lepas tu PKP. Jadi saya malam tu terus pecut. Pukul 1 pagi start motor balik ke Batu Gajah. Sebab kalau saya tangguh sampai esok memang kena lockdown lah di Perlis. Itu orang Batu Gajah. Ya. Perak. Okey. Kemudian bila saya tanya pada pihak pondok, Tok Guru beritahu terpaksa tutup sebab PKP. Jadi saya pun tunggu sampai bulan 2, bulan 3, bulan 4 raya puasa masih tak buka-buka lagi. Dan terakhir Tok Guru kata buka hanya untuk pelajar lama sahaja. Tu pun masih terhad penjarakan sosial. Sampailah raya haji. Tapi sebelum tu dalam bulan 6 saya dah datang Zawiyah waktu tu. Datang sebab saya untuk waktu gap tu saya macam berbolak-balik lah nak kerja ke nak sambung pengajian. Waktu tu boleh ikut online je lah. Tapi kalau bila kerja ni nanti akan dah jadi apa, tumpuan tu dah teralih dah. Kerja je lah. Kemudian sepanjang tu juga saya banyak ambil maklumat-maklumat sejarah pondok, jumpa dengan Tok Guru. Dan antara tempat yang saya datang di Zawiyah, datang dengan Ustaz Mushtaq, Ustaz Pokmang, dan Terengganu. Dan waktu tu saya tak dapat rezeki untuk jumpa dengan arwah Patih. Sebab hari tu arwah Patih jatuh hari yang sama tu. Entah main mula hari tu Ya. Oh, okey. Tapi waktu tu saya datang ziarah je. Ya. Waktu tu ramai yang datang. Yang saya ingat waktu tu ada Ustaz Soleh Zakri. Kemudian ada ramai penuh di Daun Dalat waktu tu. Saya sampai tu Syekh baru balik daripada Hospital Baling. Kemudian waktu tu Syekh tak ada perancangan apa lagi lah Zawiyah. Dan saya pun balik rumah macam biasa. Sampailah raya haji, masih tak buka lagi pondok. Dan kemudian saya dapat panggilan daripada Ustaz Soleh Kamarul. Tanya saya free tak untuk khidmat menulis. Dan saya setujulah untuk datang.
Waktu tu kata silap ana Syekh duk cari untuk orang tulis balik kisah hidup Syekh kan. Ya. Sepanjang 16 tahun di Mesir tu. Jadi Ustaz Soleh Kamarul kontak enta. Ya. Tu sebab tu enta patah balik. Kemudian saya pun datang. Saya datang dalam keadaan saya tak tahu lagi saya nak duduk kat mana. Okey, faham. Waktu tu Zawiyah pun tak buka lagi. Zawiyah pun tak buka lagi. Bila sampai datang tu hari yang sama tu juga Syekh mengajak di Penang. Jadi saya pergi ikut Syekh Penang, balik tu ada daurah Fatul Muta'ali. Rumah. Oi. Jangan kentui. Kiranya waktu Penang tu dalam kereta tu Syekh duk cerita tu kan. Masa kita naik sekali kereta. Ya. Kita naik kereta sekali, betul Syekh sambil perjalanan tu Syekh cerita perjalanan Syekh di Mesir. Kira kita tulis waktu tu lah. Tulis waktu tu. Kemudian balik, jadi waktu tu kira tempat tinggal tu masih ada lagi, duduk homestay Pak Angah. Dan habis daurah tu Syekh pergi ke Tasik Kenyir. Dan waktu tu saya ambil peluang untuk pergi ke Perlis untuk ziarah gugu dekat sana dan balik sekejap ke rumah. Dan bila datang Syekh balik ke Pedu balik, waktu tu saya tumpang sekali duduk di rumah Mak Teh selama sebulan. Dan waktu tu lah tempoh yang Syekh beritahu tentang temuduga di Zawiyah, dan Syekh bagi saya masa lebih kurang sebulan untuk istikharah. Dan setelah istikharah, setelah musyawarah, dan akhirnya saya pun buat keputusan untuk ikut sekali dalam temuduga Zawiyah. Jadi enta mula tu enta pun maksudnya tak kira-kira dengar ambil 3 orang ni yang betul-betul mai tu untuk temuduga dan masuk syah orang lah. Betul tak? Kan syah orang lah. Ali Najmi dengan Wildan ni secara kita bukan kita tak rancang, tapi tak secara macam tak sengaja. Rezeki. Dan depa orang mai antara yang paling awal sebelum temuduga ni. Wildan 2 bulan sebelum. Ali Najmi sebelum tu lagi kan, banyak bulan sebelum tu kan, 3 bulan sebelum tu. Jadi tu sebuah sedikit tentang ni untuk pengetahuan. Wildan orang Pendang, orang Tobiak, Keluar Panjang. Syah orang Johor di mana? Di Pasir Gudang. Kalau orang Pasir Gudang jumpa saya Lepas Alif Batu Gajah Perak. Ni 3 negeri berbeza. Seorang hujung, seorang tengah, seorang lagi hujung lagi. Kena. Jadi budaya berbeza, peringkat pengajian berbeza, Latar belakang. tapi mai dengan satu tujuan untuk ambil manfaat dan juga faedah di Zawiyah, khususnya daripada Syekhuna Syekh Muhammad Nazrul bin Nasir. Dan depa ni dah 4 tahun habis pengajian di sini. 4 tahun tu tak boleh balik. Tu antara syarat waktu temuduga. Di Zawiyah kita ada temuduga 10 hari. Tak boleh balik. 10 hari temuduga. Bukan temuduga macam tempat lain yang Allah Alam ada tempat yang buat ke tak, tapi temuduga ni sistem dia saya ceritakan secara ringkas. Temuduga ni pelajar-pelajar kena datang. Syaratnya umur 18 tahun ke atas. Pertama sekali. Dan tak ada niat untuk ambil SPM ataupun dah ambil SPM. Kan? Waktu Syekh letak dulu kan. Sebab tu kita letak 18, sekurang-kurangnya dah habis SPM kecuali Syah. Syah waktu tu tak ambil SPM kan? Ambil. Tapi tengah kereta 5 orang kan? Jadi kita tak mau antara sebabnya waktu kami bincang dengan Syekh, antara sebab kita buat macam tu supaya pelajar tu tak terganggu untuk ambil SPM pula. Biar dia dah ada SPM selesai, sebab mak ayah kebanyakan mak ayah dia akan kata anak dia kurang-kurang kena ada SPM. Kita tak menolak SPM, sebab tu kita minta untuk hadis setelah SPM 18 ke atas. Kemudian antara syaratnya lagi kena hadis temuduga 10 hari. Kalau diterima masuk, sepanjang temuduga tu buat apa, hanya ikut pengajian, tak ada pun kita tanya secara detail apa semua benda tu, hanya di hari terakhir saja. 9 hari pertama tu datang pengajian, zikir dengan Syekh dan hadir dalam kelas Syekh tengok mana yang bagi tumpuan, yang mana minat nak belajar. Kerana umur 18 tahun ni dah umur dia sendiri yang nak mengaji. Bukan lagi mak ayah suruh. Kalau perasan ketika 3 orang kita tanya tadi, tak ada seorang pun kata mak saya yang suruh saya main mengaji, ayah saya yang suruh saya main mengaji. Tak, semua bila kita dengar tadi,
semua kata saya nak cari balik, saya berminat nak masuk, saya cari pondok. Jadi umur tu umur yang sangat sesuai untuk seorang tadi masuk pondok. Dan syarat ketiga, dia akan duduk di zawiyah selama 4 tahun, tak boleh balik, raya tak boleh balik, raya haji tak boleh balik, apa-apa memang tak, dia kata tak boleh balik, 4 tahun tak boleh balik, dan tak ada handphone. Tu syarat. Bekas perisap rokok tak apa. Kita tak letak syarat tu. Tapi kita syarat- tak memandang masa lalu seorang. Tapi syarat yang 4 tahun tak boleh balik tu kemudian ni kata nak sebab saya tak tahu dulu tu. Ada 4 tahun tu awal lagi. Lagi memang tak. Sebab 4 tahun tak boleh balik tu memang Syekh dah sebut awal lagi sebab Ya. Syekh nak ambil macam mana Syed Muhammad Alawi buat. Syed Muhammad Alawi buat 10 tahun tak boleh balik. Di Mekah. Jadi Syekh nak try buat 4 tahun. Cumanya mungkin syarat tu tak diberitahu kita. Sebab mungkin Pak Tamleh tak tahu secara detail. Pak Tamleh Ustaz Saleh dia hanya tahu kata Syekh nak buka pondok tapi tak tahu secara detail. Kemudian entah menyesal masuk. Oh, tiba-tiba ada. Aku tak balik macam. Jadi terkejut lah. Terkejut. Jadi lepas benda tu baru tahu. Lepas tu terima pula. Allah. Jadi berapa orang yang hadir tu kalau tak silap saya Ali tahu secara detail yang hadir tu menduga 30 lebih. 33 orang pasal. 33 orang, 30 lebih orang. 30 lebih dekat 40. Dekat 40 orang hadir tu menduga yang diterima lebih kurang best nombor Sebelah orang. sebelah orang. Okey, sebelah orang. Yang diterima sebelah, yang hadir hampir-hampir 40 orang. Jadi depa ni yang terpilih lah yang sebelah orang ni untuk duduk dengan Syekhuna selama 4 tahun tak boleh balik. Wah tu. Kita dah berapa minit dah? Baru setengah jam. Baru nampak episod akan bersambung. Okay, kita teruskan lagi. Lepas dah sekarang ni dah kita dah tahu dah daripada ni kita nak masuk waktu masuk. Okey, pengalaman waktu temuduga. Alif lah. Alif. Waktu temuduga tu kita dah main awal kan. Jadi perasaan kita tu berbeza dengan orang yang mai waktu temuduga tu baru mai jumpa Syekh. Sebab kita tengok ada memang muka yang contoh macam Syekh memang tak pernah tengok di majlis Syekh, tiba-tiba mai. Dia mesti pengalaman dia berbeza. Macam kita dah pernah jumpa sebelum tu, dah kenal. Kita pula tulis biografi Syekh pasal kehidupan Syekh. Jadi waktu kita masuk temuduga tu, apa yang terasa? Yang terasa dalam temuduga ke ataupun biasa saja? Pengalaman yang sepanjang temuduga tu lah. Waktu temuduga tu tetap rasa temuduga sebab maksudnya sebelum tu pun memang saya ada pesan pada kami bertiga lah. Wildan sekali dengan Mu'allim Wildan sekali dengan Mu'allim Zahid. Supaya jangan letak harapan sangat. Maksudnya boleh jadi yang Sebab di bawah. untuk tak diterima tu tinggi. Dan saya sebenarnya benda ni saya pun berhati-hati juga sebab antara kenalan rapat saya sekarang ni dia berkhidmat di Maktab Hafiz Al-Mashhur Ustaz Fitri. Jadi dia kalau ikut dia lagi rapat lah. Dia kenal Syekh tu lebih awal sebelum saya. Dan dia tak dapat untuk sambung pengajian ke sini. Dan antara benda yang saya tak boleh nak lupakan, saya memang tak sangka lah yang dalam kalangan peserta tu ada spy. Memang saya tak perasan. Okey. Waktu tu Ustaz Leh dengan Ustaz Wani. Waktu tu tak tahu tu kata ada power spy. Semua spy. Kau berjaya. Maksudnya tak expect lah ada lagi langit atas langit. Dan saya pun memang waktu tu saya tak rapat dengan Ustaz Soleh, Ustaz Wani memang saya tak kenal. Jadi yang tu je lah. Rasa maksudnya masih jaga-jaga juga, takut tak diterima sebab Mas Syekh pesan kita walaupun 3 orang ni Zahid, Ali Najmi dengan Wildan mai awal kan. Mai awal sebulan 2 bulan tapi Syekh kata tak tentu diterima. Kiranya mesti ada cabaran tu lah. Lepas tu dalam temuduga tu ada 2 orang kita letak spy, seorang Ustaz Roni, Ustaz Abdul Roni dengan Ustaz Soleh Zakri. Ustaz Soleh Zakri untuk parti macam mana mereka di rumah, macam mana sebab sepanjang temuduga tu mereka duduk di homestay. Jadi tengoklah macam mana ahwal mereka di homestay tu. Kalau yang baik ke yang buat benda tak senonoh ke.
maksudnya dah ada dalam maklumat lah. Kemudian Syah macam mana waktu temuduga? Allah, macam-macam kan. Saya cakap. Waktu mula tu saya kan Itu main naik bahan. main lebah. Main naik bah awal sehari. Main nebah awal 2 hari. Awal 2 hari. Kan macam tengok. Okey, waktu mula nebah tu saya tengok daripada Johor, paling dekat daripada Johor tak ada bas ke Kuala Nerang. Kuala Nerang paling dekat dengan Pedu. Yang paling yang ada kat Jitra. Saya tak tahu biasa orang daripada Johor pergi Alor-Start pergi Kuala Nerang. Jadi saya order tiket pergi Jitra. Pergi Jitra tu. Waktu pergi Jitra tu saya tengok, ni jalan kaki Johor bukan main lagi ni. 6 jam nak sampai jalan kaki. Itu nak jalan kaki daripada Jitra. Jalan kaki. Dia ingat dekat macam dekat kan. Tapi jauh. Lepas tu dia tanya taksi 60-70 ringgit. Waktu tu tak ada duit. Duduk tepi jalan tu. Rezeki nak apa rezeki ni Zat. Allah baik. Macam drama. Ada seorang pakcik ni. Kamu Syahrini? Ya saya. Oh, jangan boleh tunai. Ni. Lepas tu dia bawa balik ke rumah dia, bagi makan apa semua, lepas tu dia hantar. Kisah dia macam mana? Abang saya, dia ada kawan duduk kat Jitra tu, tempat saya berhenti tu, kalau pasang dekat Petronas dekat Shell tu, belakang Shell Petronas. Belakang Petronas tu rumah. Oh. Kawan abang saya. Dia cakap, ni adik aku. Roman. Kat dengan Shell pun. Ya. Masuri. Kau sebetul Masri. Apa tunah ha? Ya, Lepas tu pakcik tu pun dia ambil saya bawa rumah, bawa makan, lepas tu pergi hantar. Alhamdulillah ada duit paket sikit. Dia kawan abang tu? Yang ambil betul, dia kawan abang saya. Yang ambil tu ayah dia. Lepas tu dia sampai ke Zawiyah 2 hari pertama. Tak ada orang lagi waktu tu, yang ada rasa abang Lip dengan Wildan. Waktu tu yang orang Temuduga tak main lagi. Saya pun waktu sampai tu hari Jumaat saya ingat. Hari Jumaat waktu tu masuk ke Zawiyah, jalan semua tanah merah. Lepas tu duduk tengok orang tengah berzikir la ilaha illallah sebab majlis hari Jumaat kan. Majlis ceramah umum kan. Lepas tu ada masuk orang macam biasa. Lepas tu masuk dalam majlis tu, lepas tu macam mana? Lepas tu jumpa Syekh Sa'ad sebab Syekh busy nak layan orang kan. Lepas tu saya Wildan waktu tu dah duduk dekat rumah sewa. Saya pun balik dengan Wildan ke rumah sewa. Lepas tu ada cerita semua tu. Ada cerita semua. Lepas tu saya bawa balik kan. Dia tak nak tukang motor dia pergi rumah sewa. Sikit kalau saya bawa dia. Kata saya tak boleh. Lepas tu dia pun dia pakai kain. Pakai jubah. Dia masuk jubah dulu. Dia tu orang mana. Lepas tu kuih. Dia jubah dia dulu warna kelabu, lepas tu jubah ni dengan suka. Dia tu orang macam pok. Dia tu kata orang mana ni. Tak apa. Dia bantah dekat apa rumah tu. Waktu tu kita dah ambil dah rumah tu kan? Awak dia dah. Dia mai pun mai terus jaga Rumah sewa tu. Dah sampai rumah tu pula saya cakap dengan Wildan, kokas saya terlupa tinggal. Lepas tu dia patah balik. Dia macam dia pelik lah. Saya tak faham pasal benda pelik ni. Dia cakap dah. Benda kau ni. Kopi saya tinggal. Kopi ambil tak? Tak ada oi. Dia kata. Kopi ambil tak? Tu tolong tu violent sikit. Boleh violent sikit. Saya ingat sebab dia cerita baik baru. Memang orang Johor je. Apa soalan tadi macam mana perasaan Temuduga? Perasaan Temuduga sebenarnya rasa semangat, kedua takut tak? Sebab apa? Sebab waktu tu mengaji kitab Arab. Saya tak ada basic. Lepas tu ada hari ke-5 ke hari ke-6 macam tu dia buat periksa bahasa Arab. Memang jam lah. Dia tak tahu apa. Jadi entah enggak apa nama Temuduga tu. Temuduga tu dengan periksa tu. Kalau tak lepas tu kita tak dapat. Faham. Lepas tu jawab. Tapi ada satu lah kebanggaan yang saya bangga sikit lah. Kan saya cakap kalau apa hafal matan banyak, hafal matan imriti tu lah, kira boleh lepas lah. Kira ada satu waktu pagi tu saya try masing-masing. Saya tu antara tak tahu nombor 2 ke nombor 3. Saya ingat dia dah banyak lah sebab orang lain semua kat bawah. Sekali Itu boleh sikit. Mu'alim masih baca. Banyak. Dia hafal sangat banyak, sangat lancar sih. Ni buat betul lagi atas lagi. Saya ingat dia dah banyak dah. Kalau tak kalah dah. Tak kalah. Saya panggil saya tak boleh kalah. Pokoknya ada orang atas daripada orang Johor. Macam tu. Jadi entah apa nama entah rasa takut sebab bersarak. Kelas bersarak kan? Kelas bersarak. Lepas tu ada paksa pula. Takut kedua dah adalah saya kan tak ambil SPM lagi waktu tu. Belajar mula masuk bulan 1. Okey. Syekh sebut dah, kan saya follow semua YouTube Ustaz. Syekh, saya tengok dah kalau siapa yang nak ambil SPM memang takkan dapat. Korang hang sama ada ambil SPM ataupun masuk pondok. Saya tak tahu lah. Sebab Syekh kan tegas kan.
nak ambil SPM ke nak ambil Pondok. Nak ambil pondok. Pilihan dua lah. Lala saya berbincang dengan Syekh, rupanya Syekh boleh toleransi kan, tak ada masalah. Saya ingat Syekh tegas sangat, Syekh garang, rupanya Syekh baik je. Cik, cara pasal dia kena marah beli banyak sangat. Bukan marah, teguran. Okey. Rancang kau. Lepas tu saya kata Syekh, saya minta izin nak ambil SPM dulu boleh tak? Jadi saya lambat masuk pondok tu 2 bulan lah. Lepas tu Syekh bagi izin. Apa enter dengan ahli kimi ya, yang apa nama? Bawah umur kan. Bawah 18 tahun tapi diterima. Dia kira turn Dia tu dah 18 dah. Ahli kimi bawah kan. 16. Ahli kimi paling kecil kan. Ya. Tapi dia sebab dia dah janji kata tak akan ambil SPM kan. Ya. Dia ambil tak? Tak ambil kan? Tak ambil, Tak ambil. 4 tahun tak ambil. Kira Syah yang tengah-tengah jalan, mak dia suruh ambil. Mak dia ambil jadi dia pergi. Tak suruh ambil pun memang dah ambil dia Ambil. kecil SPM. Jadi lepas tu dia sambung balik lah. Mai balik ke Zawiyah. Lepas tu sambung pengajian macam biasa. Widam je dah. Waktu tanya dah hari. Tanya macam mana? Kita rasa waktu tu juga. Kan kita rasa sama. Sebenarnya waktu Ustaz Roni dengan Ustaz Soleh main duduk rumah tu, ada saya seorang lah. Saya tak pasti Zahid balik dulu kot. Saya seorang. Lepas tu dia pemain rumah. Tu apa Ustaz ni lah, Aisyah lah suruh dah pergi tunjuk Ustaz apa nama hostel dekat ni. 2 orang. Dia pun tak apa lah. Dia kata mungkin dia pun ni temu dulu garak. Saya tak abang apa. Lepas balik rumah. Tu dia pun bersembang pasal pengajian. Tu dia pun sembang pun. Dia pun ni bukan ni, bukan main temu dulu garak. Dia kata hati, bukan ni. Kan waktu tu nak kentir dah. Saya duduk syok-syok lah. Syok-syok lah. Tu apa nama, saya duduk dalam bilik asing, dia pun duduk bilik depan. Tu apa nama, dia pun malam tu dia sembang pasal Mesek. Oh tu ini kat lagu Mesek ni. Oh dia tu Macam mana dia tahu pasal Mesek kan? Lepas tu malam tu Ustaz Roni nak makan pork tau. Burger sebenarnya. Lepas tu burger cerang tak buka. Tu dia kata tolong order tak? Dia kata apa main nombor Ustaz. Dia bagi nombor. Bagi nombor dia nak bagi Allah. Nampak dia nak bagi Allah. Dia tahu. Dia Ustaz dia tak bagi tu. Mula-mula dia tolong yang Roni. Dia tahu tak ada bagi. Dia nak bagi Ustaz Roni. Dia tak lepas dia Ustaz tu tak bagi. Tapi anda tak beritahu kat orang lain. Tak Cuma beritahu. duduk syok nanti kan syok. Kan anda tak beritahu kat peserta lain kata. Tak beritahu. Ni mungkin ni spy, tak tahu. Lepas tu dia pun waktu temu dulu dia pun 2 orang. Dia mana dia pun 2 orang. Nampak rapat ah. Nampak apa? Ustaz lah lagi lawak dia pakai baju Mesir. Dia pakai baju rawak Jawi. Memang kata berdawai tapi kalau awak tak pasang tak tahu lah. Lepas tu apa waktu anda masuk temu duga macam mana asing kan waktu tu duduk di homestay semua kan? Saya satu saya ya tapi Roni rajin apa dia dalam homestay belakang. Oh, di homestay. Belakang. Ustaz Roni duduk belakang. Saya duduk homestay depan. Tapi setiap malam Ustaz Roni akan sembang kami. Saya, Amirul, Ustaz Roni dengan siapa seorang ni? Orang ni semua tengah murojaah. Kami orang ni tengah berjalan. Kami dah sembang. Ustaz Roni yang ada sembang. Itu dia sembang. Sebelum Ustaz Roni tu ada anak dara. Dia tak ada kenal kan. Sebelum tu kat rumah homestay lah. Dia tak soalan dari dulu. Seorang ni kami akan tag seorang ni. Dia tanya soalan yang pelik-pelik. Dia tahu pelik-pelik lah. Kerana macam takkan peserta ni. Dia memang soalan dia pelik-pelik lah. Okey. Kerana apa? Temu duga macam biasa termasuk ni lah. Termasuk. Cuma waktu temu duga tu ada kalau saya takut sebab bila main kelas ni Syekh tanya semua orang boleh jawab. Saya wish tak boleh jawab benda ni. Dia takut lah. Takut lah. Kata kalau ente tak diterima. Ente okey kan biasa. Biasa je ke? Rasa sedih ke? Apa Syekh dah sebut apa kalau siapa yang tak diterima ni boleh je nak main. Saya bincang dengan Mirul. Tak, saya paling rapat dengan Mirul tu. Dia kata Mirul, kita cari rumah sewa Mirul. Kita duduk sini. Kira target kalau tak dapat tu. Ya, boleh cari rumah sewa. Boleh cari rumah sewa. Saya pula, saya tak ada saya tak dapat, saya mesti dapat. Apa jadi telefon. Aduh. Okey. Dia paksa Syekh lah. Dia paksa Syekh terima dah. Jalan tu. Itu apa nama? Pengalaman temu duga. Pengalaman temu duga. Banyak lagi benda Banyak lagi, tak cukup. Banyak. 4 tahun lagi kita nak terima ni. Baru temu duga. 10 hari tu. Tak cukup, tak cukup. Kita macam mana? Okey, sepanjang sampai temu duga tu
Ni kita baru di peringkat temuduga pun. Ya. Nak tahu kan. Nombor 2 ni penting kan? Nombor 2 ni penting. Apa Alif, macam mana mak adik Alif apa nama yang yakin kata di Malaysia banyak pondok yang lebih tua masih tumbuh, apa nama, banyak lah kita akan nak sebut kan, pondok-pondok banyak di Kedah sekalipun banyak pondok. Tapi macam mana ente yakin kata tempat yang ente boleh sambung ni di Zawiyah, sedangkan Zawiyah bukan kita pondok bangunan, pom tak ada itu tu. Kalau orang nak hantar mengaji kalau kita nak hantar anak kita mengaji, sekurang-kurangnya bagilah ada tempat tidur kan, ataupun ada kelas kan. Ni tak ada apa-apa, memang Zawiyah kosong, kebun apa, ada pokok pisang. Macam mana ente boleh yakin dengan ente pernah duduk mengaji di UTM yang semua kelengkapan ada, tapi ente kata ni jalan ente untuk ente pilih dan ente apa nak masuk ke Zawiyah ni, apa yang jadi apa ente yakin untuk masuk pada mulanya, ente tengok pada sisi apa? Satu kepribadian Syekh sendirilah. Jadi asbab daripada pengenalan dengan Ustaz Husaini memperkenalkan Syekh kepada penuntut ilmu khususnya di Perlis. Jadi hati kami ni memang tak sabar nak tunggu bila Syekh balik daripada Mesir. Waktu di Matin dulu. Di setiap kali kami duk ingat, antara yang kami sangat tunggu Maulid Akbar. Di Maulid Akbar ni akan himpunkan 5 orang untuk guru. Dan termasuk daripada kalangan tu adalah Tuan Guru Ustaz Zul Syatiri dan almarhum Ustaz Isa Hawang. Dan kemudian bila tahu Syekh nak buka pondok tu seolah macam bulan jatuh ke riba lah. Dan tu satu, dan satu faktor lagi, dengan kekangan waktu tu, maksudnya banyak pondok yang tutup. Okay. Jadi Zawiyah ni pilihan tak akhir lah. Itu benda tu berbetulan. Maksudnya kira Zawiyah ni ente letakkan sebagai antara pilihan yang terbaik juga lah. Yang ente boleh masuk kan, macam mana? Jadi sebab keputusan tu bukan dibuat dalam masa sehari dua. Saya ingat lagi waktu tu Syekh beli burger daripada Burger Ceria, duduk di rumah Mak Teh. Buka dah. Burger Ceria? Ya. Buka dah tu. Dia tak buka ni. Dulu burger Apple tu. Burger Apple yang depan masjid tu. Burger tu. Burger Apple. Ya, Burger Apple. Jadi kami duduk depan rumah Mak Teh tu. Panjanglah Syekh cerita tentang pertembungan fikrah, apa yang berlaku di Mesir, dan banyak perkara yang Syekh cerita pada malam tu telah buka lah cara fikir saya malam tu. Dan kemudian ada benda menarik untuk kita kupas. Betul. Lepas tu? Dan kemudian bila Syekh kata untuk beri masa tu, memang saya gunakan sungguh-sungguh lah untuk istikharah. Cuma pendeknya keputusan tu bukan dibuat dalam masa sehari dua lah. Kira apa nama, kita fikir dulu betul-betul untuk sambung di sini lah. Faham? Apa nama apa benda apa yang Syekh cerita yang kita kata boleh Terbuka fikiran tu? Tajuk apa contohnya? Kami tak ada. Lagi tajuk kan, relax tu Ustaz. Sagi pertama ni. Sagi Alif akan ni. Tak ada. Tajuk tu agak sensitif. Tak. Isu tu berkait dengan isu Syekh sendiri. Cerita ya benda apa yang maksudnya yang membuat pemikiran tu berubah. Maksudnya bukanlah berubah tu macam mana untuk terbuka. Maksudnya ada benda yang sebelum ni tak pernah dengar ke? Ataupun benda tu yang tak tahu tapi macam mana?
Saya tak tahu nak ungkapkan macam mana. Nak ungkapkan. Alif lesen. Okey, tak apa. Yang tu Alif tak mahu cerita. Kiranya tadi nak tanya apa nak lupa dah. Macam mana kita apa? Nombor 2 kan yang apa tadi? Kita dah jadikan Zawiyah ni sebagai pilihan. Tidak. Okey, tu secara ringkasnya lah. Banyak pondok kat Malaysia ni. Banyak pondok tapi kenapa masih pilih pilih Zawiyah? Sebab kepribadian Syekh dan sebagainya lah. Dan kalau Syah macam mana? Benda apa yang menarik? Takkan kan kita semata-mata tengok video je. Waktu kita datang bukan, kita bukan tanya sebelum. Waktu kita dah datang. Waktu kita mai dah Zawiyah, apa yang kita rasa menarik lagi untuk kita duduk di Zawiyah? Satu sebab kan. Saya ni jenis orang bukan memang saya tak tengok pembangunan ke apa saya bukan jenisnya tu. Saya ingat satu sebab lah. Terutama kan saya kan orang dah dia nampak tapi kalau saya tak ada umur apa. Kan saya kan orang biasa. Jadi bila saya tengok seorang ustaz ni betul, jadi saya jenis senang ikut lah. Pasal tu lagi saya ingat lagi. Ada satu video saya tengok. Video ni Habib Ali kata yang waktu Syekh pergi ke masjid Muhammad Jabal tu, Habib Ali puji banyak lah dekat ni ustaz muda ni. Ustaz ni mengaji di Mesir 16 tahun, berkhidmatkan diri dengan ilmu. Lepas tu cara Habib Ali muliakan Syekh. Jadi saya percaya macam tu. Enta dalam keadaan enta tak kenal Syekh. Tak kenal Syekh. Enta serahkan hati enta untuk Betul. Percaya tu percaya. aja. Waktu saya dalam bas tu memang saya tak tidur, memang excited nak jumpa ulama kan. Tak. Waktu enta mai tu sama tak perasaan tu, semakin excited ke dah Soalan cantik. je. Soalan cantik. Sampai sekarang 5 tahun kan. Saya nak cakap Saya boring sebenarnya. di sini macam-macam pengalaman saya dapat. Dulu duduk bandar, duduk Cara macam-macam tu kita mungkin ada 20 episod Sembang Menteri. pasal perasaan pasal perasaan kalau sayang sama. Bukan nak claim banyak. Tapi kalau takzim tu masih sama. Yang berbeza dia adalah perangai saya yang berubah tu lah. Semakin buruk. Aku kena jumpa dulu. Okey, kerana waktu internet tu estetik tu masih ada dan bertambah bila jumpa dengan Syekh, sembang dengan Syekh sendiri, rasa seronok lagi lah. Dulu kalau dengan Habib Ali jumpa Habib Ali mengaji kelas, salam, lepas tu Habib Ali makan kat VIP. Jadi Kira jarang sembang ulama tu. enta rock Syekh Habib Ali ni. Jadi tak banyak nak sembang banyak. Peminat Habib Ali kena tengok. Okey, jadi maksudnya hubungan tu semakin rapat bila betul kalau kita ikut majlis masyayikh. Contohnya kita pergi ke majlis Habib Umar, tak sama dengan orang yang duduk di Darul Mustafa ataupun tak sama dengan orang yang khidmat di rumah Habib. Jadi beza dia punya layanan dia. Mungkin di depan orang ramai ada senyum dia ni. Bila duduk sekali baru kita tahu, rupanya garang. Rupanya cakap macam ni. Tu lagi nanti kita akan bincang pula bab tu. Ujian dia macam mana, pengalaman macam mana duduk dengan suhbatul masyayikh, mujalasatul masyayikh, duduk dengan guru macam mana. Tu kita akan bincang juga dalam sembang santri ni. Kalau Wildan macam mana Dan? Enta dah main sebelum tu. Sebab enta dah duk main telefon, duk main TikTok, main FIFA. Dia segala benda ada main dah. Macam mana enta masuk tu, enta rasa sebenarnya ada menduga tu enta rasa sama je ke ataupun rasa boleh duduk di Zawiyah ni maksudnya. Macam mana? Secara jujurnya. Tak kisah. Enta dah duduk 4 tahun dah. Jadi enta cakap. Kan sebelum tu kan dia memang tujuan dia nak perbetul akhlak dia ya. Memang Masya-Allah. Ada kerja tu ya Allah. Akhlak ni memang tak tahu. Kira duduk pula duduk dengan geng-geng tu. Tak kisah. Kira tengok depa dengan kita, depa teruk pada kita. Jadi kita tak kisah. Lepas tu macam Allah SWT memang sembang dengan Abang Ipak macam tu kata teruk lah kita ni. Memang lajak teruk lah. Lepas tu
Dia bak tu tok guru ni anak martabang ni dia tekan bak dak. Ya. Terus panggil lah nak pergi. Tu main-main tu apa nama, memang kita macam orang apa, macam orang tak ada main Ya. layan main game. Dia ada pakai luar dia main game. Kerana di langitan dulu. Apa depa tak ajak ah? Bukan baca ke taklim. Saya waktu tu hanya kelas dasar orang ni. Oh, kelas Kelas dasar. dasar ni dia untuk penentuan kelas. Saya sepatutnya dah masuk dah kelas. Oh, tapi itu kita baru pergi kan? Dia Kita ada pun baru pergi. 6 bulan dia pergi. Oh, Kelas okey. dasar. Dia pergi 2 bulan sebelum kelas Kira dasar. selibih hadak tu tak ada. Oh, kerana bila teman tu antara sebab tu yang tak nak betul adak tu. Ya betul. Memang tu lah. Lepas tu waktu temu duga kita dapat rasa tak? Kata oh Syekh ni memang tekan adak. Saya sebelum temu duga tu rajin jalan dengan Syekh. Keluar pergi mata tu. betul. Lepas tu Syekh tegur saya tu. Tegur pun. Tanpa malu Syekh tegur. Saya tahu. Dia mula-mula tak rasa. Tapi bila fikir balik. Syekh ni tegur terus ni. Dia tahu. Dia jarang kita jumpa orang, dia berani tegur kita tu. Walaupun baru jumpa. Saya baru jumpa dengan Syekh berapa bulan ya. Itu saya jadi macam semangat lagi lah tu. Benda tak betul tempat tu. Oh, terus dia tegur waktu tu. Saya waktu tu saya main set. Waktu tu saya tegur tak. Lepas tu saya tegur. Dia pun terus. Kira enta bukan nak larikan diri bila kena tegur tu. Enta lagi nak dekat ah. Ya, insya-Allah. Kira enta dapat benda tu apa nama? Di Temuduga tu ada pengalaman baru yang enta dapat. Okey, lepas tu apa nama? Menarik kita dengar pengalaman orang berbeza-beza, ada orang yang dah ready untuk dah tahu dah macam mana adab dia lain cara pendekatan dia. Ada orang yang tak pernah tahu lagi mengaji adab, lain cara dia. Ada orang macam-macam tu datang tu dia, tapi kalau apa nama niat dia satu, dia akan sampai lah, dia akan habiskan. Dan alhamdulillah depa kesemuanya habis kecuali Afif lah. Afif seorang aja dia sambung di Yaman. Seling semua habis. Selama 4 tahun tak balik dan apa nama semua habis grad sampai selesai pengajian 4 tahun tu lah. Alhamdulillah. Dan kebanyakannya sambung di sini. Ya sampai dah jadi guru di sini. Antaranya 3 orang ni lah. Semua dah jadi guru di peringkat sanawi ada. Kotak pun ada. Aliyah. Wildan ngajak di peringkat aliyah, peringkat tinggi. Apa nama, sebelum kita masuk pertanyaan seterusnya, kita nak cerita sikit pasal Zawiyah ni. Awal penubuhan Zawiyah kita hanya ada satu peringkat saja, peringkat aliyah, peringkat tinggi ya kita kata. Kalau di sistem luar macam universiti ya, kita boleh kata peringkat universiti, peringkat aliyah paling tinggi. Tapi setelah tu, dalam beberapa tahun setelah tu baru ditubuhkan kutab. Selepas aliyah kutab. Kutab ni seolah-olah peringkat prasekolah. Kita boleh katakan prasekolah. Dan apa nama, setelah kutab baru dia ada sanawi. Sanawi pun ada baru 2 tahun lepas. Peringkat sanawi ni sekolah menengah. Yang tak ada sekolah rendah, I'dadi. Dan tahun ni kan, tahun ni baru ada I'dadi. Dan semua peringkat ni bukan kita Syekh saja buat. Syekh saja apa nama, sebab nak kutip yuran, sebab nak ambil duit mak ayah. Tak, semua dengan tujuan yang jelas. Dan semua makruf kenal dengan Syekh Nur. Beliau apa nama, kalau duduk dengan santri-santri dia macam kawan-kawan. Macam kawan-kawan. Nanti kita akan dengar pengalaman mereka duduk macam mana. Yang sebenarnya podcast ni lebih kepada kita nak dengar macam mana pengalaman mereka duduk dengan masyayikh khususnya. Sebab di Zawiyah bukannya Syekh Nur saja yang ngajak. Apa nama, Syekh ajak pula masyayikh yang dari luar datang untuk para santri yang bermanfaat. Kalau kita ada setengah orang, dia kalau dia mengaji dengan guru yang dia ada guru, jadi dia tak nak kongsi guru dia. Ada kalau apa nama, tengok sebahagian orang dia macam tu, dia nak sembunyikan guru dia. Orang tanya siapa dia tok guru, dia tak mau beritahu sebab takut orang ambil manfaat. Tapi Syekh Nur tak beza. Dia kalau boleh nak semua orang mengaji dengan tok guru dia. Jadi dia sebarkan di Mesir siapa dia yang tak kenal guru Syekh Nur. Syekh Ali Saleh yang kenalkan Syekh Abdul Aziz Syahawi. Semua Syekh akan cerita supaya orang pergi mengaji. Supaya pelajar-pelajar Mesir ni pergi berkerumun di
masyaikh tersebut. Jadi Syekh tak kedekut masyaikh. Dan dia seronok kalau dia tengok anak-anak murid dia mengaji dengan guru-guru dia. Tu antara sifat yang saya sendiri nampak benda tu, dan para santri nanti mereka boleh detailkan lagi benda apa yang mereka dapat. Kita mula dengan Syah. Berapa nak tanya? Lepas ente diterima masuk, waktu ente diumumkan ente diterima, macam mana ente kita seingat saya terima penerimaan santri ni kita hantar surat kan, dengan WhatsApp, melalui WhatsApp. Surat tu hantar di WhatsApp kan, Email. dengan email. Jadi waktu mula-mula ente diterima tu, ente kaget tak? Ente terkejut kan, ente macam aku tahu dah aku memang boleh masuk. Ni first time saya terkejut lah. Ente terkejut? Sebab itulah, sebab saya ingat periksa bahasa Arab tu memang tobat tu tak dapat, jadi terkejut lah. Tapi yang sebenarnya Dia hantar ke handphone mak ente? Dia hantar ke handphone saya. handphone ente? Okey. Tapi tu dia punya plot twist lah. Yang sebahagian pelajar, tapi rasa sebahagian pelajar diterima melalui handphone. Tapi saya dalam 5-6 hari tu saya jumpa dah, saya panggil. Saya cakap, betul ke semangat ke nak mengaji dalam ni? Betul kan? Saya jumpa lah. Waktu tu ente duduk di Zawiya lagi? Waktu tu Muruga. Waktu tu Muruga tu lah. Hari kelima ke hari 6 Oh. dia dah diberi tabshir awal. Okey. Saya cakap, kamu betul ke kamu semangat ni? Saya cakap, saya betul tak? Saya semangat macam tu lah. Saya ingat semangat saya dulu. Saya cakap sungguh. Ya betul Ustaz. Saya cakap, ya betul Ustaz. Saya semangat Ustaz. Saya nak mengaji betul. Cakap Zoom tu ada. Betul? orang semangat macam orang Johor. Lepas tu, okey. Kerana waktu temu duga tu Syekh panggil tau. Dia panggil apa? Temu duga tak habis tapi Syekh dah panggil dah. Syekh beritahu hang kemungkinan terima macam itulah. Macam cakap terima. Okey, betul. Lepas tu, betul Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Tapi SPM saya macam mana Ustaz? SPM saya, kamu ambil dulu SPM, lepas tu main balik. Saya Tonok ah. seronok balik tu, tengok kawan tu menjabik dada. Dia putih. Tapi tu kawan putih. seronok Allah tu. Kira ente yang tahu awal. Kira waktu sampai email tu ente tak terkejut sangat. kaget lah. Kaget lah. Kalau ni Wildan kan lah. Saya Ente check kau noh kat email kau. Saya tak erti mesej tu. Saya kan lambat pegang mesej ni. Sebab saya antara orang yang hafal Quran dalam family. Jadi mak memang Jaga lah. Dia kadang-kadang tengok torik lemah macam tak boleh. Tu yang kat masa duk mipel lah before. Taram tu ya. Baru dia nak pegang. Dia pegang mak 18, 17 hujung 17. Betul? Lepas tu apa yang tanya tu? Apa ente check di mana? Di sampai kata terima tu. Sebenarnya hari lain tu kami Tak kaget. Oh, ente pun antara Syekh panggil. Cuma saya jadi terkejut tak sebab saya terpilih. Sebab antara kebanyakan lah yang diterima ni Syekh panggil. Saya tak panggil lalu. Saya tak panggil. Lepas tu kebanyakan santri Temu Duga tu adalah dipanggil untuk jumpa Syekh. Saya tak ada langsung. Saya tu aku ni Terima ke dah? memang tak ada fikir Awalnya awal. waktu ente Syah. Waktu ente kena panggil tu ente dah dapat orang lain tak? Ente ada cerita kau orang. Masuk Ustaz? Maksudnya kan ente tahu dah ente diterima. Okey. Tak ada apa. Ente tak abang ah, tak rahsia. Oh. Dia nampak lah kan kami doa. Tiba-tiba Syekh panggil. Okey, faham ah. Lepas tu apa nama? Saya rasa macam balik kena panggil Syekh. Dah. Dia ada 2-3 orang tak panggil. Yang tak dipanggil, saya tu kami tak terima. Saya ni lagi lah. Tiap malam apa Syekh akan wajibkan muzakarah. Kami ni kan, saya dengan Ustaz Oni lah. Memang 5 minit yang berita. Ustaz Oni baca sikit, saya baca sikit, dia tak. Ustaz Oni dah tahu. Ustaz ni memang merosak kau orang. Dia tahu banyak-banyak apa lah. Dia tutup kita kan. Dia suruh baca kopi orang dia bilang. Dia tu. Kalau ikut kan Memang rancak lah. Kalau ikut gambaran ni dia pun dah berlaku. Orang lain memang memang pulun lah. Nak pergi letak lah. Masalahnya apa? So kami soal ni dah ambil dah tadi kan. Atau dia kan. Dah. Apa ya dia dah. Kami dah. Dia memang apa. Dia pusing buluh dekat rumah bangga tu tak sih kan.
Lepas tu ente apa nama? Ente tak panggil sampai habis. Tak sampai habis. Oh, kira apa tu ente check mana email? Dah apa harilah tu saya panggil hak sebelah awang. Oh, betul. Lah harilah tu saya panggil kumpul semua yang diterima kan. Saya akan beritahu. Ya. Hari tu baru tahu. Itu tu biar betul tu. Betul. Dia nak mampu. Waktu tu Alif pun kena panggil Hili kan. Tahu kan. Ente tak panggil sampai sudah. Hak Sebenarnya sebelah. yang saya panggil semua ya. Semua tu adalah sebab dia cerita dia hari terakhir tu kami kena jawab periksa. Periksa yang kedua. Pasal kedua. Jadi sebahagian akan jawab dekat homestay Pak Ngah, sebahagian jawab dekat idarah. Jadi yang jawab kat idarah tu semua yang lepas. Lepas tu yang jawab kat homestay tu tak jawab periksa pun, tak periksa pun kan. Dia tak jawab pun. Maksudnya? Dia tak ada tulisan. Yang di tak ada ujian pun kat depan. Yang ada ujian kami yang. Apa nama apa ingat macam depa benar. Tapi balik dia macam tu dia pun tak ada. Oh. Cuma ada sebahagian orang waktu tu diorang dah shock lah. Ada Tapi yang sebelah orang tu cuma duduk di darah kan? Ya. Buat exam sekali kan? Ya. Tu hak dah diterima. Ya. Aku berlupa lah. Apa yang berlaku berapa tahun dah, 5 tahun lah. tahun dah. Jadi apa nama betul, sebelum balik tu dia beritahu kata diterima. Jadi dah maksudnya bila sampai makluman tu tak terkejut sangat lah. Sebab datang cuma dah terkejut waktu, kalau sebahagiannya terkejut waktu diterima. Waktu saya panggil tu lah. Kata diterima tu. Apa nama, dia bagi Zawiyah bagi berapa tempoh persediaan balik tu untuk main balik? 2 minggu lah. Waktu tu PKP kan? Ha? Waktu tu PKP? Ya. PKP kan? Cumanya PKP dah fasa yang Dia PKPB lah. PKPB. Belum waktu tu dia tak ketat. Tak ketat. Cuma yang terlekat tu Ilham. Sebab dia datang Oh, kena betul sekat. Ilham. Jadi datang lambat. Yang sebelum tu semua tu lepas aja datang. Tak ketat pun saya nak naik bas nak beli tiket tu saya kena pergi Bagi surat kan? minta dekat polis. Polis. Kebenaran polis. Pejabat polis pertama tak bagi. Saya kena pergi pejabat yang kedua. Oh, dia bagi surat tu depa lepas boleh pergi kan. Waktu tu apa nama genting tak sebenarnya. Waktu nak buat keputusan tu Syekh macam apa nama, satunya sebenarnya Syekh ambil, sebab apa Syekh buka juga waktu PKP tu, dia ambil peluang waktu tu apa nama, antara kelebihan waktu tu kalau kita buat, kita tak perlu apa nama, sebab 4 tahun tak boleh balik. Jadi sangat sesuai lah waktu tu. Memang kita tak mau balik pun. Jadi waktu PKP tu apa memang kena lah. Tak pergi mana. Dan Syekh pun boleh tumpu. Kita nak keluar orang jemputan pun Syekh tak boleh nak pergi. Contoh masjid-masjid panggil kan, waktu tu semua disekat. Jadi Syekh boleh tumpu mengajak sepenuhnya kepada santri. Jadi Syekh kata terus buka. Dan antara sebab Zawiyah ni dibuka, untuk makluman viewers lah, apa nama, pertama sekali sebab kewafatan ayahanda Pak Tih. Waktu tu Syekh asalnya balik ke Malaysia untuk PKP. Balik Malaysia tu untuk PKP, yang paksa balik tu saya lah. Saya balik, waktu asalnya Syekh tak mau balik. 2-3 hari duduk pergi kat Syekh, kata jomlah kita balik. Tak ada rasa apa pun, bisa nak ajak balik. Pasal PKP, duduk di Mesir pun tutup. Syekh nak buat majlis pun susah. Jadi apa nak, ruak Jawi kena tutup. Kumpul tak boleh langsung yang ramai-ramai. Jadi duk ajak-ajak Syekh balik. Kemudian Syekh kata balik. Kita pun balik lah. Balik ke Pedu. Dan beberapa minggu setelah tu, waktu tu lah Pak Tih jatuh di belakang rumah. Dan apa nama, Syekh ambil keputusan. Dan beberapa hari setelah tu Pak Tih tak ada. Pak Tih ada dah apa nama, ayahanda lah, ada sakit lah, sejarah sakit jantung dan juga stroke. Stroke waktu kena waktu tu lah, jantung sebelum tu jantung. Dan wafat tu disebabkan stroke, dikena bedah di kepala semua. Dan setelah tu barulah Syekh ambil keputusan untuk tak balik dah ke Mesir. Antara sebabnya sebab nak bagi tumpuan untuk jaga Mak Tih, mak lah, mak duduk seorang-seorang. Adik-beradik ada 6 orang, tapi 4 orang duduk di luar. Saya waktu tu di Mesir, Natrah pun di Mesir, adik, kakak-kakak, abang-abang semua duduk di luar daripada Kedah. Jadi Syekh ambil tanggungjawab untuk duduk dengan Mak Tih, khidmat dengan Mak Tih lah. Duduk di kampung. Dan bila
Syekh nak buka pondok ni memang Syekh duk sebut lama dah. Cuma waktunya bila tak tahu. Jadi Syekh rasa inilah waktu dia untuk Syekh mulakan langkah dengan tak ada bangunan apa semua. Tu pun memang maklum lah di Zawiyah, tagline Zawiyah adalah al-insan qabla al-bunyan. Membina jiwa dulu sebelum membina bangunan. Jadi kita hanya sewa saja. Rumah apa awalnya sewa lah. Di seberang jalan, seberang jalan rumah Syekh ada satu rumah, kebetulan orang kampung bagi sewa, semua santri duduk di situ lah. Dengan berkempit dalam tu, tak tahu lah macam mana macam mana keadaan dalam tu, semua bersabar lah. 4 tahun duduk di situ sebelum adanya masjid, sebelum adanya ribat tempat asrama dia. Ni memang batch pertama ni batch yang paling banyak tertekan lah dengan suasana dan sebagainya, tapi tetap mengaji juga, teruskan pengajian dan dapat habiskan 4 tahun tu dengan jayanya. Semuanya masih nak lagi sambung Zawiyah. Saya yakin pengalaman sepanjang 4 tahun tu sangat banyak. Ni kita tadi baru selesai selesai tahu kata diterima penerimaan. Nanti ni kita dah sejam lah. Kita akan post by siri. Ni kita dah selesai, dah dapat keputusan. Nanti kita akan sambung pengalaman mengaji di Zawiyah tahun pertama. Kita boleh cerita itu lah. Tahun pertama di Zawiyah, kita akan cerita balik aktiviti apa yang buat di Zawiyah. Mengaji saja kan 4 tahun tu, tak boleh buat apa kan. Syekh mengajak saja, bangun tidur mengajak, lepas tu tidur. Ada aktiviti menarik, ada zikir ke, ada macam mana subah sepanjang berada di Zawiyah ni. Kita akan kupas lagi apa dengan episod demi episod. Kalau view atas pada 1 juta, kita akan buat cabutan betul. Nanti kan episod seterusnya kita akan sambung lagi. Menarik. Saya yakin cerita-cerita santri ni memang menarik. Ini baru buang mula ni. Cara. Mungkin siri seterusnya Syah kita akan tukar. Kita akan tukar orang lain. Kita akan sambung lagi cerita. Macam mana Syekh dengan santri-santri ni lucunya macam-macam lah. Lucu pada, sedih pada, yang tertekan pada. Kita akan sambung seterusnya insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk share episod pertama Sembang Santri. Kita sambung nanti di episod seterusnya. Terima kasih kepada tetamu-tetamu jemputan kita. Mungkin kita akan ada 3-4 episod lagi dengan muka yang sama. InsyaAllah. Terima kasih kepada Muaddi Alif Najmi, Muallim Alif Najmi, Muallim Syahrimi dan Muallim Wildan di atas sudi meluangkan masa dalam podcast kita ni. Ni podcast pertama, minta maaf kalau ada kekurangan tak jelas ke, komen. Kalau tak jelas komen, kita akan perbetul balik. Untuk tim media kita perbaiki dari masa ke semasa. Ni ingat murah ni. Ni mic ni pun mahal ni. Ni untuk semua dengar dengan jelas dan ambil manfaat daripada sembang-sembang kita tadi. Next episode semoga ada manfaat yang terdapat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.